Mari kita baca soalan. Ini soalan pembezaan yang ada dua bahagian. Bahagian A ialah segi empat tepat yang lebarnya berubah sedikit dan bahagian B membandingkan luas 20 tanah. Ini yang diberi. Segi empat tepat dengan sisi dalam sebutan X yang berubah sebanyak amount kecil P dan dua plot, P segi empat tepat dan Q trapezium. Dan yang perlu kita cari, perubahan kecil dalam luas segi empat tepat itu, nilai Y yang menjadikan plot Q paling besar, dan akhirnya plot mana yang mempunyai rumput paling banyak. Jadi inilah yang kita ada dan yang kita cari. Dua perkara diberi dengan rajahnya dan tiga perkara untuk dicari merentasi bahagian A dan B. Ini rajah 6. Segi empat tepat A, B, C, D sisi atas A, B ialah 5X tolak 1 dan sisi kanan B, C ialah 2X. Luas segi empat tepat hanya 8 jan darab lebar. Jadi kita darabkan dua sisi itu. Mari kita simpan segi empat tepat itu di sebelah dan selesaikan bahagian A. Langkah 1. Tulis luas sebagai fungsi X. Luas ialah panjang darab lebar. Jadi 5X tolak 1 darab 2X. Mengembangkan kurungan memberikan 10X kuasa 2 tolak 2X. Sekarang kita bezakan menggunakan petua kuasa. Bawa kuasa turun, kemudian kurangkan kuasa sebanyak 1. Itu memberikan kadar perubahan luas 20X tolak 2. Langkah 2. Perubahan kecil dalam X menghasilkan perubahan kecil dalam luas. Bagi perubahan kecil, perubahan luas ialah lebih kurang kadar perubahan darab perubahan dalam X. Perubahan dalam X ialah 3 campur P tolak 3, iaitu P sahaja. Perubahan berlaku apabila X ialah 3. Jadi masukkan 3 ke dalam kadar perubahan. 20 darab 3 tolak 2 ialah 58. Jadi perubahan kecil dalam luas ialah 58 darab P. 58 P cm persegi. Sekarang bahagian B. Raja 7 menunjukkan 2 plot tanah. Plot P ialah segi empat tepat, X meter darab X tolak 1 meter. Plot Q ialah trapezium. Dua sisi selari ialah 3Y di atas dan 5Y di bawah, dan tingginya 38 tolak 8Y. Mari kita letak rajah itu di sebelah kanan dan selesaikan bahagian B. Langkah 3. Tulis luas plot Q sebagai fungsi Y. Luas trapezium ialah setengah, darab hasil tambah sisi selari, darab tinggi. Masukkan 3Y, 5Y dan tingginya. 3Y campur 5Y ialah 8Y dan setengah daripada 8Y ialah 4Y. Mengembangkan memberikan 152 Y tolak 32 Y kuasa 2. Langkah 4. Untuk luas maksimum, kecerunan ialah sifar. Pada maksimum, kadar perubahan ialah sifar. Jadi kita bezakan dan tetapkannya sama dengan sifar. Membezakan, kecerunan ialah 152 tolak 64Y.
tetapkannya kepada sifar. Jadi 64Y sama dengan 152. Membahagi. Y ialah 2.375. Langkah 5. Mula-mula cari luas plot P menggunakan perimeternya. Perimeter ialah 2 kali X campur 2 kali X tolak 1 sama dengan 54. Itu dikemaskan menjadi 4X tolak 2 sama dengan 54. Jadi X ialah 14. Jadi plot P ialah 14 darab 13, memberikan luas 182 meter persegi. Langkah 6. Sekarang cari luas maksimum plot Q dan bandingkan. Masukkan Y sama dengan 2.375 semula ke dalam luas Q. Itu menjadi 180.5 meter persegi. Bandingkan kedua-duanya, P ada 182, Q ada 180.5. Oleh sebab 182 lebih besar daripada 180.5, plot P akan ditanam dengan rumput paling banyak. Jawapan akhir. Bagi bahagian A, perubahan kecil dalam luas ialah 58 cm persegi. Bagi bahagian B1, Y ialah 2.375. Dan bagi bahagian B2, plot P mempunyai rumput paling banyak kerana 182 mengatasi 180.5.